الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Pagi ni kita ambil sedikit waktu, mungkin agak cepat sikit pagi ni kerana saya pun ada suatu urusan yang perlu diselesaikan, kurang dari 20 minit insya-Allah. Jadi pagi ni kita baca dua ayat, ayat yang ke-80 dan ayat yang ke-81 suratul Naml. Jadi sebelum kita masuk ayat yang ke-80, kita kena ingat kembali ayat 79. Yang mana ayat yang ke-79 yang kita baca pada hari yang sebelumnya, kita telah mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memujuk Nabi SAW supaya Nabi janganlah takut kalau ada mana-mana orang musyrikin yang ingin melakukan tipu daya kepada Nabi SAW, maka Nabi perlu bertawakal kepada Allah. Kerana apa? Kerana Nabi berada di atas jalan yang benar. Nabi di pihak yang benar. Nabi di pihak yang jelas nyata kebenarannya. Walaupun begitu, akan tetapi mungkinlah timbul persoalan. Kalau Nabi di pihak yang benar, Nabi sampaikan perkara yang benar, kenapa ramai manusia pada ketika itu yang dia tak nak menyahut seruan dakwah Nabi? Kalau Nabi bawa wahyu Quran, Quran itu benar bukan mitos, kenapa ramai orang yang menolak untuk mengikuti wahyu? Maka jawapan itu dijelaskan oleh Allah pada ayat yang ke-80 suratul Naml. Kemudian Allah kukuhkan ayat 80 ini dengan ayat yang ke-81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Perhatikan terjemahan ayat. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menjadikan orang yang mati mendengar, dan tidak pula dapat menjadikan orang yang peka itu mendengar seruanmu apabila mereka berundur ke belakang. Okay. Ayat ni sebenarnya ia adalah perumpamaan, permisalan terhadap orang-orang musyrikin. Kalau kita baca sekali imbas terjemahan, mungkin ada orang ingat Nabi pergi kat tanah kubur, panggil orang yang dalam kubur tu. Tapi makna ayat ni apa? Maka antara tafsiran yang boleh kita sebagai orang awam boleh rujuk, tafsiran ringkas, kita boleh buka tafsir pimpinan Rahman. Syekh Abdullah bin Muhammad Basmaih dia menyebutkan ayat 80 ni maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan bahawasanya orang kafir yang degil dengan kekufurannya adalah ibarat orang yang telah mati. Mati apa? Mati hatinya.
pekak telinganya dan juga buta matanya. Buta matanya tu nanti kita akan tengok pada ayat yang berikutnya. Maka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat menjadikan mereka itu faham. Kamu tak akan dapat menjadikan mereka itu mendengar dan melihat kebenaran Islam yang kamu serukan itu. Apatah lagi nak menjadikan mereka itu beriman. Okay, setakat ni jelas tafsiran. Kita lihat lagi tafsiran dia. Ayat ini Allah memberi perumpamaan bagi mereka yang tak mampu untuk mendengar seruan mentauhidkan Allah. Allah umpamakan dia seperti orang yang mati. Kenapa mereka dianggap orang yang mati? Kerana mereka tidak mahu mengambil peduli isi kandungan Al-Quran. Umpama orang itu orang mati. Kenapa orang yang tak mengambil peduli isi kandungan Quran umpama orang mati? Kerana roh mereka tiada Al-Quran di dalamnya, kerana mereka tidak mahu menerima kebenaran wahyu. Sebab Al-Quran ini ia menghidupkan manusia itu. Kalau manusia tidak langsung hidup dengan wahyu Al-Quran, maka dia umpama mayat yang hidup. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan maklumat yang sama. Contoh, kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 122, Allah ada membuat permisalan awaman kana maitan fa ahyainahu. Adakah orang yang mati kemudian kami hidupkan dia semula? Jadi ayat ni kalau kita tak lihat tafsiran, mungkin kita menganggap dia dah mati, yang mati letak dalam kubur kemudian hidup balik ke? So ayat ni sebenarnya bukan seperti itu. Tapi ayat ni adalah permisalan yang mula-mula dia mati kerana dia kufur, mati hatinya. Tetapi ada orang walaupun mati hatinya, dia dengar wahyu, dia ikut seruan, dia seperti Allah hidupkan dia balik. Sama juga seperti dalam surah Yasin ayat 70. Allah mengatakan liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Allah kata Al-Quran itu memberi peringatan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup dalam ayat ini merujuk juga kepada orang yang hidup hatinya. Begitu juga ada Allah nyatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-22, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang di dalam kubur itu dapat mendengar. Okey, moga-moga jelas untuk ayat yang ke-80.